Raya ni mungkin ada yang mencari speaker untuk buat event kan, ataupun untuk mini program majlis dengan keluarga, ataupun mungkin ada antara anda yang nak berkaraoke. Mesti mencari sebuah speaker dan juga mic. Takkan nak beli pembesar suara kan? Nampak macam pelik pula. Tak kat event pembesar suara kena pegang macam tu, nak kena pegang macam ni pula. Ush, lain macam kan? Jadi antara speaker yang anda boleh beli yang dimasukkan sekali dengan mic ialah antaranya kita ada macam ni. Kecil, halus, comel je kat sini. Ini ialah Sonic Gear K200. Yes, memang kecil. Kalau saya onkan dia, okey, anda boleh tengok dia ada lampu. K200 ni ialah paling kecil. Dia hadir dengan speaker kat bahagian depan ni. Kemudian kat bahagian belakang ni dia adalah certain port, antaranya USB Type-C untuk anda cas. Jadi dia punya speaker ni kecil je. Kemudian ada tempat pegang pula dekat bahagian atas ni kan. Memang nampak comel, lampu dia kan. Memang best lah. Tapi ada juga mic dia. Ini mic dia, nampak comel juga mic dia pun. Inilah warna pink. Kita ada satu lagi warna tau. Warna tersebut ialah warna putih, yang mana dia hadir juga dengan Bluetooth 5.1. Jadi kalau anda connect ni, okey, memang anda boleh berkaraoke. Cuma itulah, kena connect dulu lah, kan tidak ada berbunyi macam ni. Test. Jadi sekarang saya cuba untuk connect, yang mana ini ialah mic dia. Comel je kan. Kalau jauh ni memang tak dengar lah. Kena dekat-dekat macam ni baru dia nak boleh dengar. Kemudian saya nak cuba, dia boleh slowkan sikit kat sini. Okey, saya boleh cakap. Okey, itu ialah minimum dia. Saya boleh kuatkan juga. Yang ini ialah paling kuat. Saya cakap slow je. Kalau saya cakap lagi kuat lah bunyi dia kan. Jadi anda boleh pilih lah. Kalau anda ada ruang yang boleh katakan dalam bilik ke, ruang tamu yang kecil ke kan, tak ramai sangat orang nak dengar, ataupun mungkin nak berkaraoke seorang-seorang nak bilik, saya rasa yang ni dah okey lah, sebab bunyinya tak adalah terlalu kuat sangat. Dia tak mengganggu jiran-jiran sebelah bila anda karaoke sekalipun. Tapi katakanlah anda tak nak yang kecil ni, anda nak yang lebih besar, ada ataupun tidak? Sebenarnya ada je. Yang ini ialah versi yang lebih besar, Sonic Gear K600. Ini baru betul untuk anda yang nak buat wadidau tu kan. Kok-kok lah memerlukan kewangan lebih, kenalah ada speaker untuk dengar dalam phone anda sendiri. Yang mana untuk K600 ni dia hadir dengan warna ini sahaja. Okey, tapi kalau tengok dia punya reka bentuk ni sangatlah estetik. Dia tak adalah LED yang macam tadi tu kan, tapi saiz dia memang sangat-sangat besar. Lebih besar 4 kali ganda saya rasa. Kemudian dia punya lampu tu hanyalah ada dekat bahagian atas ni lah untuk anda kontrol. Kalau dekat waktu gelap-gelap malam-malam ke kan, anda onkan lampu yang dalam bilik karaoke tu, at least dia adalah indikator yang anda boleh tengok dekat bahagian atas ni. Dia hadir juga dengan 2 mic dekat sini. Jadi anda dengan pasangan anda boleh berkaraoke. Dan yang ini dia lebih kuat. Dia hadir dengan 4 inci full range dan juga 1.5 inci tweeter. Jadi kalau anda dengar kat sini memang sangat kuat. Saya nak cuba cakap. Saya rasa yang ini saya dah on kan. Anda tengok. Dia punya kualiti suara dia dekat sini lebih better, lebih jelas. Kemudian dia tak ada delay. Saya boleh juga kuatkan kat sini. Okey, anda boleh dengar kat sini dia lebih sensitif. Jadi anda boleh dengar lah, bunyi dia memang jelas. Jadi kalau ada nak buat event dekat rumah ke, dekat bilik ke, ataupun mungkin dekat dewan sekalipun, okey, dengar kan, kuatkan kat sini, anda boleh dapatkan ini. Dan kalau nak karaoke pun, yang ini pun the best juga. Dan untuk versi ni dia hadir dengan Bluetooth 5.3. Kalau yang kecil tadi K200 tu hanyalah Bluetooth 5.1, yang mana kalau anda dengar kat situ dia macam ada delay sikit kalau anda connect dengan mana-mana Bluetooth dekat smartphone anda kan. Jadi yang ini lebih latest kat sini. Untuk port dia sama juga, kita ada port untuk dia punya audio jack. Kalau nak connect dengan phone anda guna audio jack boleh, tak nak delay kan. Ataupun mungkin anda nak letak SD card kat sini, anda nak play lagu raya kat sini kan, best juga. Anda letak je SD card kat sini. Jadi dekat sini anda tengok perbezaan dia. Kat sini saiz dia memang sangat-sangat kecil. Yang ini memang sangat-sangat besar. Kalau ini anda nak jadikan decoration sempurna raya ni kan, anda letak kat satu tempat, sama ada nak connect dengan TV pun boleh juga kat sini kan. Memang nampak estetik. Tapi kalau setakat dalam bilik, saya rasa yang ini pun dah cukup kan. Dia punya bunyi tu tak adalah kuat sangat macam ni. Yang ini kalau nak guna untuk dewan pun boleh. Dan yang saya suka tentang speaker kedua ni, anda boleh ubah dia punya suara. Nak saya cuba tak? Okey, inilah suara original. Saya boleh tukar, yang mana kita ada button dekat bahagian depan ni. Button dekat bahagian depan ni yang anda just tekan saja, dia akan ubah. Magic Voice 1.
Jadi inilah Magic Voice One. Dia ada 4 jenis Magic Voice. Antaranya ialah bunyi kartun, bunyi lelaki, perkasa. Kalau anda suka lah kan, tukar-tukar waktu anak-anak karaoke tu. Ada juga bunyi kanak-kanak dan juga bunyi raksasa yang akhir sekali. Jom kita cuba test. Jadi inilah cubaan untuk bunyi kartun. Anda boleh dengar macam mana dia punya kualiti. Tapi bagi saya bunyinya not bad lah juga kat sini kan. Saya cakap ni pun tak kuat sangat. Jadi inilah bunyi yang kedua, bunyi lelaki perkasa. Macam anda boleh dengar sini kan, kalau nak menyanyi suara anda mungkin original, tak sedap, anda boleh guna suara ni. Ataupun kalau nak rasa bunyi macam cingmang, boleh guna yang inilah. Tapi yang ini dia sensitif sikit. Kalau cakap kuat, sangat kuat. Jadi inilah bunyi original. Alah, bunyi original macam tak sedap, biar dia ekokan. Anda boleh adjust je. Inilah bunyi yang bereko juga, tapi dia lebih better sikit. Dan yang ini ialah suara yang ketiga. Yang ini lebih jelas, lebih sedap. Okey bang, inilah speaker abang kalau nak buat wadidau. Katalah tak ada duit kan, boleh cuba ni. Untuk tahu anda tentang bunyi dia dekat sini, saya boleh katakan memang sedap. Okey, yang besar ni lebih kepada bunyi bass dia berdentum dekat sini kan. Treble dia pun not bad juga, memang jelas suara anda. Yang kecil ni dia kurang sikit lah, dari segi bass dia memang kurang kat sini. Treble dia okey lah, not bad bagi saya. Kalau nak dengar lagu yang sedap, saya lebih sarankan yang besar ni. Tapi kalau setakat anda nak guna suara, nak karaoke, saya rasa yang kecil ni pun dah cukup okey. Kemudian tentang ketahanan bateri dia. Yes, ketahanan bateri dia memang berbeza lah dekat sini kan. Yang kecil ni ketahanan bateri dia sampai 10 jam. Disebabkan dia kecil, speaker dia pun tak memakan kuasa yang banyak kat sini, sebab tu dia boleh tahan lama. Berbanding dengan yang besar ni mengeluarkan audio yang lebih kuat, lebih jelas kan. Jadi dia memakan banyak kuasa kat sini. Cuma bateri dia boleh katakan dalam sekitar 6 jam tu boleh je tahan kan. Tapi bagi saya not bad lah, 6 jam pun dah dikira lama dekat sini. Yang ini pun ada mic, yang ini pun ada mic. Cuma yang ini nampak premium sikit lah. Yang ini macam biasa je, tapi okey je asal boleh karaoke kan. Saya nak tahu juga anda suka tak yang besar ni, yang boleh pegang, portable, tak adalah berat sangat, ataupun anda suka yang kecil ni je kan. Boleh bawa pergi mana-mana kan, simpan dalam kereta pun boleh ni. Pendapat anda tinggalkan dekat komen di bawah, dan macam biasa, lupa like, subscribe ke share. Terima kasih, jumpa lagi.